Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pergi ke taman memetik melati, harum mewangi sepanjang hari. Izinkan saya perkenalkan diri sebelum bicara buku dimulakan nanti. Nama diberi Nur Anis Anika binti Muhammad Azrin. Saya merupakan seorang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Irsyah, Kopeng Perak. Kod sekolah saya ialah AEE 9001. Pada hari ini saya ingin membicarakan tentang sebuah novel yang memberi kesan yang amat mendalam kepada saya. Novel tersebut bertajuk Arkitek Jalanan, karya Temeh Abdullah. Novel ini bukan sahaja mempunyai jalan cerita yang menarik, tetapi juga syarat dengan motivasi Islami, nilai kehidupan serta pengajaran yang boleh dijadikan panduan oleh para pembaca. Saya sangat tertarik dengan novel ini oleh kerana jalan ceritanya diilhamkan oleh penulis tersebut. Kerana jalan ceritanya diilhamkan daripada pengalaman sebenar penulis tersebut sewaktu menuntut ilmu dalam bidang seni bina di London, England. Hal ini sekaligus menjadikan kisah yang dipaparkan lebih realistik dan menyentuh perasaan. Semasa tempoh pengajiannya di London, beliau menghadapi pelbagai cabaran seperti masalah kewangan, kegagalan, konflik dalam kehidupan dan lain-lain. Namun begitu, melalui kesabarannya, beliau berjaya mengatasi semuanya dan meneruskan perjuangan untuk mengecapi kejayaan. Seterusnya, tema novel ini ialah kegigihan seorang pelajar dalam mengharungi cabaran hidup dalam masa yang sama untuk mencapai kejayaan yang diingininya. Selaras dengan tema tersebut, novel ini juga mengutamakan mengetengahkan persoalan mengapakah manusia sering melupakan nikmat yang dimiliki apabila berdepan dengan kegagalan. Bagi watak dan perwatakan pula, watak utama novel ini ialah Temeh Abdullah. Temeh Abdullah seorang yang sering mengingatkan dirinya agar tidak lalai daripada niat asalnya untuk belajar. Manakala rakan seperjuangannya juga bernama Ahmad merupakan sahabat beliau yang sering memberikan nasihat, sokongan dan dorongan kepada Temeh agar tidak jatuh ketika berdepan dengan kegagalan dan kekecewaan. Bahagian yang paling saya minati dalam buku ini ialah bab 16 yang bertajuk Lupa. Dalam bab ini, Ahmad dengan tegasnya menegur Temeh supaya tidak jatuh kerana terlalu kecewa dengan satu kegagalan yang menyebabkan dia terlupa dengan segala nikmat dan kejayaan yang pernah Allah berikan kepadanya sebelum ini. Dalam bab ini saya belajar supaya saya harus mengutamakan sifat bersyukur walau dalam apapun keadaan. Saya sangat mengesyorkan novel ini kepada semua remaja kerana ia mempunyai banyak pengajaran serta motivasi yang membantu kita untuk meneruskan perjalanan hidup. Sekian daripada saya. Terima kasih.